5 perkara tentang emas yang ramai orang masih salah faham. Tapi kan, bila kita faham fungsi sebenar emas, cara kita tengok emas memang terus berubah. Yang pertama, emas bukan untuk cepat kaya. Ramai ingat beli emas hari ni, minggu depan terus nak untung. Tapi sebenarnya, orang yang simpan emas ni untuk lindungi nilai kekayaan daripada dimakan inflasi. Contoh yang paling mudah, dulu RM50 boleh penuh satu troli barang dapur. Hari ini, separuh troli pun belum tentu. Yang kedua, emas sebenarnya duit yang sebenar sejak ribuan tahun dahulu. Sebelum wujud duit kertas, manusia gunakan emas sebagai alat tukaran. Contohnya, 1 dinar yang beratnya 4.25 gram ini, zaman Nabi dahulu boleh beli seekor kambing. Hari ini pun masih boleh beli seekor kambing. Tapi kan, RM300 dulu boleh beli kambing. Sekarang memang susah dah nak dapat. Yang ketiga, emas galis inflasi dan krisis. Biasanya bila ekonomi tak stabil ataupun nilai mata wang jatuh, harga emas akan naik sebab permintaan meningkat. Sebab emas tak boleh dicetak sesuka hati macam duit. Yang keempat, emas mudah dicairkan. Kalau perlukan duit kecemasan, emas boleh dijual ataupun dipajak dengan cepat. Tak perlu tunggu bayar macam rumah. Dan yang kelima, emas bantu disiplinkan kewangan. Tapi kan, duit dalam bank memang mudah habis. Bila simpan dalam bentuk emas, kita akan fikir banyak kali sebelum nak jual. Sebab itu, orang yang rasa simpan emas ni lebih liat untuk dibelanjakan. Jadi sebenarnya, emas bukan alat untuk cepat kaya, tetapi alat untuk lindungi masa depan. Ramai gunakan emas ni sebagai tanda kecemasan, dana pendidikan anak-anak dan simpanan persaraan dan apa sahaja matlamat yang berbentuk jangka masa panjang. Bila kita faham fungsi sebenar emas, kita akan berhenti compare emas dengan saham. Sebab emas bukan untuk main harga, tetapi untuk simpan nilai kekayaan. Nak mula simpan emas tapi tak tahu nak mula macam mana? Boleh rujuk video saya ataupun boleh klik link di bio pendaftaran akaun emas secara percuma. Follow rapat-rapat untuk ilmu emas dan kewangan.